Pada abad ke-15, Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan entrepot paling penting di Asia Tenggara. Kapal dari Arab, India, China dan Kepulauan Melayu berkumpul di sini. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah, Melaka bukan sahaja pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam dan kebudayaan Melayu. Pada awal abad ke-16, kuasa Eropah seperti Portugis mula berlayar jauh ke timur. Matlamat utama mereka ialah menguasai perdagangan rempah dan mencari laluan laut ke Asia. Melaka, yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan, menjadi sasaran utama. Sekitar tahun 1509, utusan Portugis pertama tiba di Melaka. Pada mulanya, mereka datang sebagai pedagang dan ingin menjalin hubungan diplomatik. Namun, berlakunya salah faham dan fitnah daripada pedagang asing lain. Keadaan menjadi tegang, dan orang Portugis dihalau keluar. Pada tahun 1511, Afonso de Albuquerque datang ke Melaka dengan armada Portugis yang lebih besar dan lengkap dengan meriam serta askar yang terlatih. Mereka berlabuh di perairan Melaka dan menuntut agar Portugis dibenarkan mendirikan kubu dan mengawal perdagangan. Tuntutan ini ditolak oleh Melaka, lalu ketegangan bertukar menjadi persiapan perang. Di Melaka, Sultan Mahmud Shah dan para pembesar seperti bendahara serta laksamana segera membuat persediaan. Askar Melayu, termasuk pasukan meriam dan pemanah, dikerahkan. Namun, Melaka menghadapi beberapa kelemahan, perpecahan dalaman, pergaduhan politik istana, dan sebahagian pedagang asing enggan membantu. Serangan pertama Portugis bermula dengan tembakan meriam dari kapal-kapal mereka ke arah kota Melaka. Askar Melayu cuba mempertahankan jambatan dan pintu kota, berlaku pertempuran sengit di tepi sungai dan kawasan pelabuhan. Walaupun tentera Melaka berani, Portugis berjaya menembusi beberapa bahagian pertahanan, namun mereka masih belum dapat menawan keseluruhan kota. Tidak berputus asa, Portugis melancarkan serangan kedua dengan strategi lebih tersusun. Mereka menyerang dari beberapa arah, menggunakan meriam berat untuk meruntuhkan tembok dan kubu pertahanan. Akhirnya, kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Bangunan penting dirampas, sebahagiannya dibakar, dan bendera Portugis mula berkibar di Melaka. Selepas kejatuhan kota, Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur bersama keluarga diraja dan pengikut setia. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke Muar, Pahang dan kemudian ke Bintan. Walaupun Melaka sudah jatuh, Sultan dan pengikutnya terus menentang Portugis melalui serangan-serangan kecil ke atas kapal dan kubu Portugis. Penaklukan Portugis mengubah peta perdagangan di rantau ini. Ramai pedagang Islam dan Asia memboikot Melaka dan berpindah ke pelabuhan lain seperti Johor, Aceh dan Patani. Melaka di bawah Portugis tidak lagi semeriah dahulu. Namun, dari kejatuhan Melaka, lahirlah kerajaan-kerajaan Melayu baharu, khususnya Kesultanan Johor, yang meneruskan warisan Melaka. Penaklukan Portugis ke atas Melaka pada tahun 1511 menandakan bermulanya penguasaan kuasa barat di tanah Melayu. Kejatuhan ini mengingatkan kita tentang pentingnya perpaduan, kepimpinan yang kuat dan persediaan menghadapi ancaman luar. Walaupun Melaka jatuh, semangat bangsa dan kebudayaan Melayu terus hidup dan menjadi asas kepada pembentukan negara Malaysia pada hari ini.